Seperti yang korang tahu, Abang Boy jarang gila nak bahas tentang benda-benda lain selain daripada true crime. Cuma sekali-sekala je lah Abang Boy akan sentuh sikit isu-isu semasa tentang apa yang terjadi dekat dunia ni. Dan disebabkan ini, Abang Boy decide untuk buat satu segmen baru yang Abang Boy gelarkan sebagai Expose. Dan dalam segmen ni, Abang Boy akan cuba rungkaikan apa yang terjadi dalam geopolitik dunia. Sebagai contoh macam hari tu, pergolakan yang melanda dekat negara jiran kita di Indonesia. Ataupun Abang Boy pernah cover berkenaan dengan kejatuhan rejim Bashar al-Assad di Syria. Dan dalam video kali ni, Abang Boy akan cuba merungkai apa sebenarnya yang terjadi di negara Sudan sekarang. Dia punya konflik ni agak complicated sikit guys. So Abang Boy akan cuba terangkan dengan menggunakan terma-terma yang simple supaya kita semua faham apa yang terjadi dan daripada mana punca semua ni berlaku. Abang Boy nak bagi disclaimer sikit. Abang Boy akan mencuba sebab banyak sangat nak dirungkaikan. Semua tu menjadi faktor perbalahan yang kita tengok pada hari ni. So kalau korang dah ready, sediakan kudap siap-siap. Tenang, chill, let's roll. Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Bamboy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider tu subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Untuk korang lebih faham tentang apa yang berlaku ni, korang kena tahu dulu kedudukan negara Sudan ni. Negara Sudan sebenarnya berjiran dengan Egypt, bawah Egypt je. Dan Sudan ni juga berkongsi pantai dengan negara-negara lain di Laut Merah. Di bawah Sudan pula adalah sebuah negara lain yang bernama Sudan Selatan. Mesti korang tak tahu pasal ni kan? Sebenarnya sebelum tahun 2011, kedua-dua buah negara ni adalah sebuah negara yang besar. Sebenarnya sejak daripada tahun 1980-an lagi, kedua-dua belah pihak ni tak boleh duduk stable. Nak bergaduh je cerita dia. Antara penyebab terjadinya peperangan persaudaraan adalah disebabkan perbezaan agama, perkauman, politik dan juga ekonomi. Utara Sudan sebenarnya didiami oleh kaum Arab, di mana diorang menyokong kerajaan Sudan. Sementara di belah selatan pula didiami oleh kaum kulit hitam Afrika. Dan ramai di antaranya adalah penganut Kristian dan juga puak-puak minoriti orang asal Sudan. Dan daripada sini keluar satu puak penentang yang dipanggil Sudan People's Liberation Movement Army ataupun SPLMA. SPLMA ni dah lama tak puas hati disebabkan ramai yang memegang tampuk pemerintahan adalah di kalangan orang Arab Muslim. Itu tak campur lagi pasal penindasan kaum yang diorang terpaksa hadapi sejak zaman pemerintahan British lagi. Even pada zaman British pun, diorang lebih memberi layanan baik terhadap kaum Arab. So over the years memang bergaduh memanjang. Selama 30 tahun masing-masing cuba untuk merampas kuasa. Dan disebabkan konflik ni, dianggarkan seramai 2 juta rakyat Sudan menjadi mangsa. Itu yang mati tau. Itu tak campur lagi berjuta-juta rakyat yang hilang tempat tinggal dan terpaksa berkampung dalam kem-kem pelarian. Sampailah pada bulan Januari 2005, di mana satu perjanjian gencatan senjata dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Antara syarat perjanjian tu adalah kedua-dua belah pihak mempunyai kuasa yang sama dalam mentadbir negara. Tetapi benda tu pun ada masalah juga. Yalah, rakyat dorang spend masa bertahun-tahun membenci each other. Untuk dorang mula berbaik tu agak susah sikit. Terutamanya kaum Arab yang dah lama memerintah. Dorang memandang kaum kulit hitam ni sebagai kaum yang lemah. Sampailah satu masa Selatan Sudan dah fed up dah. Dorang meminta untuk keluar daripada Sudan untuk membentuk kerajaan baru. Dan pada 9 Julai 2011, negara Selatan Sudan telah terbentuk. Maka berakhirlah konflik peperangan saudara di antara kedua-dua puak ni. Dan badan yang menjadi orang tengah dalam perundingan ni adalah Persatuan Bangsa Bersatu, US dan juga Persatuan Negara-Negara Benua Afrika. Seperti ramai yang dah tahu, US memainkan peranan penting dalam penubuhan PBB. Boleh dikatakan doranglah yang bertanggungjawab membentukkan persatuan tu. Secara rasmi, negara US hanyalah salah satu daripada ahli PBB. Tetapi kalau kita kaji balik, daripada belakang takbir, US lah yang kontrol semua keputusan PBB. Disebabkan dia adalah kuasa besar dan juga memiliki kuasa veto. So dalam erti kata lain, US lah yang bertanggungjawab di atas kemerdekaan Sudan Selatan. So itulah sedikit sebanyak mengenai sejarah negara Sudan. So sekarang ni Abang Boy akan bahas pula apa yang berlaku sekarang. Kalau dulu peperangan saudara adalah di antara selatan dan juga utara, tetapi sekarang ni pergolakan terjadi adalah di antara dua orang jeneral yang keras kepala. Abang Boy memperkenalkan korang kepada seorang jeneral yang bernama Abdel Fattah Al-Burhan dan juga Timbalan Jeneral Muhammad Hamdan Dagalo ataupun lebih dikenali sebagai Hamid
Hemeti. Hemeti juga adalah ketua bagi RSF ataupun Rapid Support Forces. RSF ni adalah badan paramiliteri di bawah Jeneral Abdel Fattah. Sekarang ni Jeneral Abdel Fattah adalah Presiden negara Sudan dan Vice Presidennya pula adalah Hemeti. Dan sekarang ni punca pergolakan dalam negara Sudan disebabkan diorang berdua ni tak sebulu. So in the nutshell, pergolakan chaos ni berpunca daripada dua orang jeneral yang nak merampas kuasa. Benda tu simple untuk difaham, tetapi sebenarnya isu ni lebih kompleks daripada tu. Dia lebih kurang macam perang proksi di antara kuasa-kuasa besar dunia. So sebelum tu Abang Boy akan bagi tahu sikit pasal politik dekat Sudan ni. Untuk menjadi presiden, dia hanya boleh datang daripada dua punca je. Satu adalah daripada wakil rakyat dan satu lagi adalah daripada tentera. Di bawah presiden pula adalah Perdana Menteri yang dipilih menerusi pilihan raya. Pada tahun 1989 hingga 2019, Sudan berada di bawah pemerintahan Omar al-Bashir. Dia adalah seorang Brigadier General dalam Sudanese Army Forces ataupun SAF. Tetapi selepas dia ambil alih tampuk pemerintahan, dia terus memansuhkan kuasa rakyat dalam kerajaan. Dia terus buang jawatan Perdana Menteri yang pada masa tu disandang oleh Sadiq Al-Mahdi. So basically dia nak kontrol negara Sudan ni di bawah pemerintahan kuku besi. Apa yang dia cakap, tak ada siapa pun yang boleh lawan. Pada tahun 2019, dia telah melantik Abdel Fattah Al-Burhan sebagai Inspektor Jeneral dalam Sudanese Army Forces. Dan nak tahu tak apa jadi selepas tu? 2 bulan selepas pelantikan Abdel Fattah, Presiden Omar telah digulingkan oleh Abdel Fattah bersama-sama dengan kuncunya iaitu Jeneral Hemeti daripada RSF. Abdel Fattah telah melantik dirinya sebagai seorang presiden pada 11 April 2019 dan telah menamakan Hemeti sebagai pemangku presiden. So macam mana diorang berdua ni boleh kenal pula? Pada tahun 2015, Jeneral Al-Fattah mengetuai Angkatan Tentera Sudan dalam operasi menentang puak Houthi di Yaman. Sudan adalah di antara perikatan yang diketuai oleh Arab Saudi. Pada masa inilah dia bekerjasama dengan Hemeti yang menjadi ketua Angkatan Paramiliteri Sudan. Dan untuk Hemeti ni pula, dia adalah sebenarnya daripada puak penentang yang bekerjasama dengan Omar al-Bashir untuk menggulingkan kerajaan sebelum tu. Disebabkan dia dah bantu Presiden Omar, Hemeti dianugerahkan pangkat jeneral. Tetapi itu pun ada sebab guys. Macam Abang Boy cakap, Presiden Omar merampas kuasa daripada kerajaan sebelumnya. So dia sedar akan sampai satu masa dia pula yang akan digulingkan. Ditambahkan pula, Presiden Omar tak berapa percaya dengan Abdel Fattah. Dia tak boleh kawal tau Abdel Fattah ni. So dengan melantik Hemeti sebagai jeneral, Hemeti ni bertindak sebagai counterbalance. Basically macam kalau Abdel Fattah ni memberontak, Hemeti akan ada untuk menyelamatkan keadaan. Gitulah idea dia. Tetapi lain pula yang jadi. Selepas daripada perang Yaman, Abdel Fattah dengan Hemeti ni boleh ngam lah pula. Dan secara rahsia, dorang berdua buat plan untuk rampasan kuasa. Dan pada bulan April 2019, dorang berdua telah berjaya menggulingkan pemerintahan rejim Omar al-Bashir. Tapi Abdel Fattah ni tak duduk diam. Eloknya selepas Abdel Fattah mengambil alih tampuk pemerintahan, dia memulakan plannya untuk menjalinkan persahabatan dengan negara-negara Arab yang lain, termasuklah US dan juga negara haram Israel. So untuk mengikat berhubungan dengan negara-negara ni, Sudan kena jadi negara demokrasi. Dorang tak boleh lah nak berbaik dengan US, tetapi negara diperintah di bawah pemerintahan kuku besi. Dah lah Abdel Fattah ni jadi presiden selepas menggulingkan kerajaan. So disebabkan ini, Abdel Fattah membentuk satu badan yang dipanggil Transitional Sovereignty Council ataupun TSC. TSC inilah yang akan memerintah Sudan. Antara ahli yang ada dekat dalam TSC ni adalah beberapa ahli politik dan juga beberapa pemimpin ketenteraan. Kuasa diorang lebih kurang macam 50-50 lah. 50 untuk rakyat dan 50 lagi untuk pihak tentera. Dan pengerusi untuk badan ni adalah of course lah Abdel Fattah lah cerita dia. So pada orang luar, Abdel Fattah dilihat sebagai seorang pemimpin yang mengamalkan demokrasi. Tetapi daripada sudut lain pula, ada lagi satu sebab TSC ni dibentuk. Semua yang join TSC ni adalah di kalangan penyokong Abdel Fattah juga. Tak kira lah daripada wakil rakyat ke ataupun daripada pihak tentera. So kiranya TSC ni hanya sekadar wayang je lah. Elok je selepas penubuhan TSC, Abdel Fattah telah berjumpa dengan Setiausaha Kerajaan Amerika di Bandar Khartoum. Dan pada bulan Disember 2019, Abdel Fattah telah dijemput oleh Presiden Trump sendiri ke White House untuk menjalinkan hubungan dua hala yang lebih erat. Pada tahun 2020 pula, Abdel Fattah telah dijemput untuk berjumpa dengan Presiden negara Israel di sebuah persidangan di Uganda. So nampak macam wayang TSC ni berjaya meyakinkan rakan negara-negara yang lain, especially negara-negara Arab. Tetapi sesuatu terjadi pada bulan Oktober 2011 di mana Abdel Fattah dan juga kuncunya iaitu Hemeti membuat rampasan kuasa ke atas kesemua ahli politik dalam Pakatan TSC. Semuanya sebab apa guys? Okey, sebelum penubuhan TSC, kedua-dua pihak bersetuju yang kedua-duanya mempunyai tempoh yang tertentu untuk mentadbir negara. Plan asalnya adalah badan TSC ni adalah kerajaan sementara je. Dan selepas 39 bulan ataupun 3 tahun 3 bulan, satu pilihan raya akan dijalankan. Dalam tempoh 39 bulan tu, pihak tentera akan mentadbir negara selama 21 bulan dan rakyat pula akan diberi masa 18 bulan. So bermakna tempoh pihak tentera
mentadbir negara sepatutnya berakhir pada 2 November 2021. Dan disebabkan tak nak menyerahkan kuasa, pada bulan Oktober 2021, Abdel Fattah bersama Hemeti menggulingkan kerajaan sendiri dalam insiden yang dikenali sebagai 2021 Sudan Kudeta. Bukan hanya ahli politik je yang kena guys, wartawan, ahli akademik dan aktivis semuanya ditangkap. Itu yang tak bernasib baik. Mana yang bernasib baik itu telah dikenakan perintah berkurung. Diorang tak boleh nak keluar rumah langsung. Dan sekali lagi Sudan di bawah pemerintahan kuku besi, di mana Abdel Fattah sebagai presiden dan Hemeti sebagai timbalan. Pada masa ni, sesiapa saja yang mengkritik kerajaan akan kena punyalah. Sedar-sedar je askar akan datang tengah-tengah malam dan sedar-sedar je hilang terus daripada muka bumi. Sebenarnya sebelum tu pun dah nampak dah kepincangan pemerintahan Abdel Fattah ni. Ada satu insiden di mana askar telah melepaskan tembakan ke arah orang awam. Insiden ni dikenali sebagai General Command Massacre. Apa yang berlaku adalah pada 3 Jun 2019, beberapa rakyat berkumpul di hadapan Jabatan Pertahanan di Bandar Khartoum. Dorang start berkumpul selepas subuh tau. Tujuan dorang berkumpul adalah untuk mendesak Abdel Fattah menyerahkan kuasa kepada rakyat. Dorang dah tak nak dah negara Sudan ditadbir di bawah pemerintahan tentera. Instead of pihak kerajaan mengawal keadaan, dorang pergi hantar RSF ni. Satu info yang korang kena tahu, hari tu adalah pada hari bulan Ramadan. So semua peserta yang berkumpul tu adalah Muslim. So bermakna dorang berpuasa lah. Tak ada hujan, tak ada ribut. RSF terus melepaskan tembakan rambang ke arah peserta tujuh perasaan. Memang selamba je geng. Ini peluru hidup tau, bukan peluru getah. Pada hari tu seramai 120 orang telah terkorban. Dan yang gilanya, tak ada siapa pun yang dihadapkan ke muka pengadilan. Hemeti ni bertenang je guys. Yelah, payung besar kot. Presiden dekat belakang. Walaupun tak ada siapa yang bertanggungjawab, ramai yang mengatakan tindakan RSF hari itu adalah di bawah arahan Abdel Fattah. So okay. So daripada sini kita boleh tahulah hubungan diorang berdua ni memang ngam gila. Hemeti sebagai anjing dan Abdel Fattah sebagai tuannya. So what went wrong? So selepas daripada kudeta pada tahun 2021, Abdel Fattah bercadang untuk memberi jawatan dalam kerajaan kepada beberapa individu. Tetapi yang tak bestnya, individu ni adalah ahli politik yang pernah menyokong Omar al-Bashir dulu. Tujuan Abdel Fattah adalah untuk menjadikan negara Sudan sebagai negara Islam seperti negara Arab yang lain. Cuma yang jadi masalahnya di sini adalah si Hemeti ni tak berapa setuju dengan cadangan tu. Korang kena faham, sebelum Hemeti bersekongkol dengan Abdel Fattah, dia adalah orang suruhan Omar. Omar melantik dia sebagai counterbalance untuk memastikan Abdel Fattah ni tak buat benda-benda mengapung. Tetapi end up Hemeti ni pergi belot si Omar ni. Maka terjadilah penggulingan kuasa. So memang Hemeti ni tak setujulah. Kenapa nak bagi musuh jawatan dalam kerajaan? Okey, itu satu. Lagi satu sebab adalah sepanjang penubuhan negara Sudan, pentadbiran kerajaan selalunya ditadbir oleh puak-puak yang berasal daripada Khartoum. Basically, puak daripada Khartoum ni dianggap sebagai puak elit Arab. Even Abdel Fattah sendiri pun berasal daripada Khartoum. Dan si Hemeti ni pula berasal daripada puak yang tinggal di barat Sudan, iaitu kawasan yang sangat-sangat terpencil. Ramai yang menggelarkan Hemeti ni sebagai orang kampung dan tak layak untuk berdiri bersama-sama dengan puak elit dalam kerajaan. Tetapi si Hemeti ni pandai. Masa dia memegang jawatan sebagai timbalan presiden, dia bukannya duduk diam guys. Dia telah berjaya mendapatkan 2 lumbung emas, menjadi owner kepada pengangkutan awam, memiliki kilang proses besi, membuat pelaburan dalam bidang kripto dan macam-macam lagi lah. So dia ni memang ada dana yang banyak tau. Itu tak campur lagi hubungan diplomatik dengan negara lain. Menurut laporan, Hemeti mempunyai hubungan baik dengan UAE dan juga negara Arab Saudi. Pasukan RSF di bawah Hemeti ni pun makin hari makin bertambah. RSF dilaporkan mempunyai lebih 100,000 anggota. Disebabkan kuasa Hemeti ni makin meningkat, Abdel Fattah ni jadi insecure lah sikit. Yelah geng, dulu dia menggulingkan kerajaan sebelum dia. Dia tahu akan sampai satu masa dia pula akan digulingkan oleh Hemeti. So Abdel Fattah mengarahkan RSF dibubarkan dan diserap masuk ke dalam SAF. So memang mengamuk lah si Hemeti ni. Dan itulah yang menjadi titik tolak dorang berdua ni bergaduh. Semuanya bermula pada 15 April 2025 di mana pasukan RSF telah melepaskan tembakan ke arah orang awam. Daripada situlah start merebak dan menjadi lebih teruk. Dalam masa beberapa minggu je, tentera RSF telah berjaya menakluk beberapa buah bandar besar di Sudan. SAF bertindak untuk menyerang balas dengan menggunakan kapal pejuang di bandar Khartoum. Tetapi yang gilanya, SAF ni melepaskan tembakan dekat kawasan perumahan. Dorang langsung tak kisah pasal nyawa orang awam guys. Tetapi yang peliknya, Hemeti ni menggambarkan dirinya sebagai hero rakyat. Dia mengatakan misi utamanya adalah untuk menghapuskan monopoli puak elit Arab di Khartoum. Tetapi dalam pada masa yang sama, mangsanya adalah rakyat.
Tak gila ke? Mesti korang terpinga-pinga. Apa beza RSF dengan SAF ni? Sejak daripada Sudan mendapat kemerdekaan lagi, negara Sudan memang berada dalam keadaan kacau bilau. Korang bayangkan, daripada tahun 1956 sampai sekarang, Sudan mengalami sebanyak 20 kali insiden di mana kerajaan digulingkan. Dia mesti akan ada punyalah kumpulan militan yang akan menggulingkan kerajaan. So kerajaan memang susah sikit nak kawal kumpulan-kumpulan kecil ni. Dan pada masa Omar al-Bashir memerintah, dia dapat satu idea. Daripada melawan puak penentang ni, apa kata kerajaan support satu puak penentang yang terkuat? Maka hadirlah seorang pemimpin yang bernama Muhammad Hamdan Dagalo ataupun Hameti. Dia adalah ketua daripada puak penentang yang dipanggil Janjaweed, yang bermaksud jembalang yang menaiki kuda. So Omar menjadikan Hameti sebagai seorang jeneral dan menukar nama Janjaweed tu kepada RSF, Rapid Support Forces. Tugas utama RSF ni adalah untuk mengawal puak-puak penentang yang kecil-kecil ni. Tetapi RSF ni bukan di bawah arahan tentera tau. Dia adalah satu cabang yang lain. RSF hanya menerima arahan di bawah presiden sahaja. Tetapi ada satu lagi tugas RSF ni. Korang kena faham, kerajaan tak boleh buat benda sesuka hati diorang je. Sebagai negara yang diiktiraf oleh masyarakat dunia, Sudan kena follow undang-undang antarabangsa. Tetapi untuk RSF, diorang tak perlu follow apa-apa rules pun. Dalam erti kata lain, RSF ditugaskan untuk melakukan kerja-kerja kotor atas arahan presiden. Pada masa sekarang ni, bila pergolakan berlaku, RSF tak ikut undang-undang antarabangsa pun. Sesiapa saja yang diorang syak menyokong kerajaan memang habis dibantai. Korang bayangkan, beberapa hari lepas, beberapa gambar satelit telah beredar berkenaan dengan bandar Al-Fasher. Dekat kawasan gurun yang mengelilingi bandar tu, terdapat tompok-tompok berwarna merah. Korang rasa apa tompok-tompok tu? Tompok-tompok tu adalah tapak tentera RSF tamatkan nyawa penduduk setempat. Korang bayangkan, daripada satelit pun boleh nampak kot. Oi, gila tak gila? Dalam tempoh 24 jam saja, dianggarkan seramai 2,000 penduduk Al-Fasher telah ditamatkan. Ada yang abang boy tengok tu, banduan telah dipaksa mengorek kubur diorang sendiri tau. Dan selepas selesai korek, banduan diarahkan untuk berbaring beramai-ramai dekat dalam tu. Dekat situ juga diorang telah ditamatkan. Kubur tu tak dalam pun geng, dalam 1 kaki lebih je. Serius tu, tak boleh brain tu diorang punya kekejaman kepada rakyat sendiri. Itu abang boy tak cerita lagi apa yang diorang buat dekat tahanan perang diorang. Kejam gila weh. Aktiviti bercucuk tanam tu dah macam pesta dah. Yang diorang attack ni adalah kaum kulit hitam tau. Alasan diorang adalah memaksa mangsa untuk melahirkan anak daripada benih Arab. Gila tak gila? Benda tu tak habis kat situ. Ada juga ura-ura yang mengatakan tentera RSF ni mempunyai payung yang besar, iaitu UAE dan juga Rusia. Korang kena tahu, walaupun negara Sudan ni adalah negara miskin, tetapi sebenarnya diorang kaya dengan hasil bumi. So sesiapa saja yang berjaya kontrol negara tu akan meraih kekayaan bumi Sudan. Mungkin ramai yang tak tahu, negara-negara Arab, khususnya UAE, dah mula beralih daripada penjualan minyak mentah. Diorang tahu bila-bila masa je minyak akan habis. Sejak daripada penubuhan kota Dubai, UAE dah beralih kepada sektor-sektor lain untuk mendapatkan pendapatan negara seperti pelancongan dan juga hartanah. So kalau diorang dapat kontrol hasil bumi daripada Sudan ni, memang bertambah kaya lah diorang. Dan ada juga kabar angin, Rusia telah menghantar pasukan tentera upahan diorang, iaitu Wagner Group, untuk membantu RSF. Tetapi so far itu hanyalah spekulasi dan kabar angin je. Tak tahulah sejauh mana kebenarannya. Media-media barat ni pun bukannya boleh percaya. Kadang berita yang keluar pun tak boleh nak dipakai sangat. Sementara tu US tak buat apa-apa pun guys. Sebab apa? Dekat negara Israel pun diorang tengah pening sekarang ni. So tak nampak yang US ni ada kepentingan dalam konflik negara Sudan buat masa sekarang. Apa yang diorang boleh buat adalah meletakkan sekatan ekonomi sepanjang konflik ni berlangsung. Itu saja. So itulah yang berjaya abang berkorek so far. Peperangan pun masih lagi berlaku dan tak nampak macam kekejaman ke atas rakyat ni akan reda. Dia umpamanya dua mamat ni bertanding siapa kencing lagi jauh. Dan yang terkena kencingnya adalah rakyat diorang sendiri. So seperti biasa, abang pun nak dengar pendapat korang pula. Kasih komen dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video kali ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.